Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zara dari kru Al-Iman TV, TV PSS SK pada Mengkuang, Marang, Terengganu. Lihatlah di belakang saya ini, kesungguhan murid datang ke sekolah dengan menggalas beg yang disandang untuk menuntut ilmu di sekolah. Berat kan? Penat kan? Dan yang pasti, membebankan. Betul tak? Dengan dasar pendidikan ke arah pembelajaran secara digital, maka semuanya berada di dunia teknologi, penggunaan tablet, telefon bimbit maupun laptop sesuai pada ketika ini. Kenapa saya mengatakan ianya penting? Ikuti saya dengan penjelasan yang saya jelaskan. Dengan adanya peranti ini, murid tidak perlu menggalas beg untuk membuka buku teks kerana di dalam D5 sudah mempunyai buku teks digital. Pilih subjek apa dan muka surat berapa, semuanya ada di laman D5 KPM. Guru juga boleh menjalankan dan mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam memberikan huraian maupun ingin menyelarikan contoh-contoh mata pelajaran yang diajar laman D5 dan dipancarkan guna LCD. Dengan itu, murid lebih menjadi seronok melihat laman sesawar yang dipaparkan oleh guru dengan adanya muzik, suara dan pergerakan dalam suatu laman. Ada ni. Nampak tak Teacher Edina ada dengan komputer ribbonnya? Apa yang dibuat je dekat laman minda tu? Yelah, kusyuk je menekan-nekan. Jomlah kita terjah. Okey juga tu, jomlah. Assalamualaikum, teacher. Buat apa tu? Sampai tak sedar kami datang. Kamu ni. Waalaikumsalam. Terkejut, teacher. Okey, inilah kerja teacher sebagai pendidik. Teacher ingin memberikan yang terbaik buat para pelajar. So, jadi teacher sedang menggunakan aplikasi D5 untuk mengajar nanti. Teacher faham sekarang penggunaan digital amatlah penting kerana kita berada di dunia tanpa sepadan. Jadi, pelajar perlu didedahkan dengan pelbagai kemahiran dalam literasi komputer. Jadi dengan itu teacher guna pelbagai aplikasi lain untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Sebagai contoh, YouTube, video dari YouTube, penggunaan AI, Canva, slides dan juga video. Jadi para pelajar perlu tahu tentang pengeditan dan juga pelbagai kemudahan yang kita boleh guna dan dapatkan dalam aplikasi D5. Ada juga yang kita perlu tahu aplikasi Didik TV di mana salah satu contoh inisiatif untuk pembelajaran digital sekarang. Jadi dengan itu para pelajar akan lebih seronok mengikuti proses pembelajaran dalam kelas. Sekarang saya bersama dengan guru besar SK pada Mengkuang, Marang, Terengganu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Kita semua tahu dan perlu berubah ke arah pendigitalan. Dan cikgu sebagai ketua di sekolah ini sudah tentu menerapkan nilai-nilai digital terhadap guru-guru. Bolehkah saya tahu serba sedikit usaha cikgu ke arah melarikan suasana pendigitalan? Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya. Untuk daripada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk pendigitalan ini, sekolah kita telah ada sumber pendidikan digital itu di mana semuanya bermula seperti di bilik makmal komputer dan kita telah sebarluaskan kepada semua guru supaya menggunakan segala kemudahan ataupun segala peralatan untuk pendidikan digital ini kepada semua murid-murid dan juga guru. Dan di pusat sumber juga kita mempunyai berbagai sumber pendidikan seperti kita ada bilik TV untuk melihat rancangan melalui Didik TV dan sebagainya. Dan juga kita ada membekalkan komputer, LCD dan sebagainya. Dan kita juga ada studio TV yang dikendalikan oleh cikgu kita yang berkemahiran untuk melatih murid-murid kita untuk berada di bilik di studio itu dan melakukan aktiviti PDPC yang berteraskan digital. Itu sahaja dari kami. Penggunaan bahan digital pada masa kini amat penting selaras dengan saranan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya Adeni, saya Zara dari kru TV Al-Iman SK Padang Mengkuang. Al-Iman TV, media transformasi pendidikan. Assalamualaikum.